Assalamualaikum sahabat semua, apa khabar? Mudah-mudahan sihat semua ya. Kita berjumpa lagi di channel Masakan Nuriana. Saya nak sharekan resipi masak daging kremak. Ni daging 2 kilo daging lah, saya dah siap rebus. Ni bahan-bahannya untuk masuk dalam masakan kremak je lah. Ni santan, serai, daun pandan, ni daun ketumbar, tomato, cili padi, lada besar, cili padi hijau, merah, kita nak bagi dia pedas sikit ya. Masukkan ni kentang. Ni saya masukkan ada krim blender. Ya. Halia, bawang putih, bawang besar, pepah kremak. Ni kacang badan ni saya tumbuk dia ya. Pisik, sekawan, kismis ya. Ini bawang besar, bawang putih dengan halia. Saya blender ya. Ini bahan-bahannya. Kita potong bawang untuk blender ya. Bawang ni kita potong kasar je ya. Tiga biji bawang besar ya. 2 kilo daging saya masukkan ni. Ni halia dalam 3 inci ya. Blender je. Bawang putih saya masukkan 6 ulah ya. 6 ulah bawang putih. Yang ni bawang ni kita belah. Kalau bawang kecil ni saya belah 2 je. Kalau yang besar ni belah 4 ya. 3 biji bawang besar ya. Kita ni ambil ketumbar ya. Kita asing-asingkan akar ketumbar ni. Ni sudah saya ketuk dia ya. Kita tumis sekali dengan daun pandan. Dah siap blender ya. Ni saya blender lumak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita masukkan sekawan dulu ya. Kita boleh masuk ni ya. Bahan yang blender tadi.
Masuk daun pandan. Sudah 3 batang je ya. Daun pandan 2 helai. Bawang besar 3 biji saya blender tadi ya. Bawang putih 6 biji. Halia 3 inci. Daging 2 kilo ya. Ni masukkan lada cream blender. Lada cream blender ni saya masuk 2 sudu ya. Kalau nak pedah lagi masukkan lebih boleh lada cream blendernya. Ataupun masuk serbuk lada hitam ya. Okey, sekarang kita boleh masuk ni lepas kremak ya. Lepas kremak ni saya masuk dalam nasi sudu ya. Kita masukkan air sikit. Kering sangat ni ya. Kita tumis lagi ya. Ni tumisan dah pecah minyak ya. Kita boleh masuk daging ya. Kita gaul daging ni. Tadi dengan ni. Ni saya masukkan santan ya. Santan ni 1 kotak ya. Sekarang kita masukkan air sikit. Saya masukkan air 2 kotak air ya. 2 kotak santan ni. Kita kacau bagi dia rata dengan bahan tumisan dia ni. Ni saya masukkan ni hati lembu ya. Tu je. Ni saya masukkan garam ya. Masuklah bahan berasa dia ya. Masukkan gula, sudu. Saya masukkan kerisik dalam 3 sudu ya. 3 sudu kerisik. Okey, kita boleh masuk ni ya. Ni ketan dengan kerek. Masuk yang sayur keras dulu ya. Ini ketumbar ya. Masak daging kerumak ni buat macam kuah. Dia macam ada kuah sikit, kuah pekat sedap ya. Dan yang kering sangat. Kita buat macam ada kuah sikit basah-basah tu ya. Memang sedap ni. Ni bawang dah siap potong ya. Saya potong ada belah 4 dengan belah 2 ya. Bawang kecil saya belah 2, bawang besar saya belah 4. 3 biji ya. Masuk je. Tomato ni saya masuk 1 biji ya. Ulanglah kawan nak masuk berapa biji ya. Kita
kita bagi kuah dia pekat lagi ya. Okay, ni daging dah empuk ya. Kuah pun dah pekat ya. Boleh masuk lada ya. Ni lada besar ya. Masukkan lada besar. 3 biji lada besar. Nak pedas lagi lebih ya lada ya. Ni kacang badang saya tumbuk tadi ya. Kita masuk yang tabur ni. Rasa macam kacang sedap ya. Saya masukkan kismis ya. Kismis kuning je. Kismis hitam tak ada. Masuk yang kuning je. Tabur kuning je. Ni cili padi hijau merahnya masuk je. Bagi dia rasa pedas sedap ya. Okay, saya masukkan daun tumbang. Saya rasa ya, macam mana rasanya. Alhamdulillah dah sedap, dah cukup rasa ya. Alhamdulillah dah masak ya ke kawan. Resipi masak daging kemak. Memang sedap kalau pun masak simple macam ni. Assalamualaikum sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Ariana. Okay, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum semua. Terima kasih.